podcast KM 2013. Nama saya Nazam Zula Syazfinas daripada Selangor. Dan nama saya Nordina Kamila binti Mawarasi daripada wilayah Persekutuan Putrajaya. Okay guys, kali ni kita orang buat dessert. Kita ada 3 menu. Nama dia Crepe Suzette, Caramel Frosting Eclair Dan Swiss Roll. Okay, untuk Caramel Frosting Eclair kita daripada Perancis. Crepe Suzette juga daripada Perancis. Untuk Swiss Roll daripada Eropah. Okay guys, untuk Swiss Roll bentuk dia macam kek gulung tau. Dia boleh makan, dia diisi dengan jam, coklat, krim ataupun lain-lain lah macam jam strawberry ke. Okay, untuk Crepe Suzette bentuk dia macam lempeng nipis. Yang dihidang bersama sos mentega, gula. Kadang-kadang Crepe Suzette ni dibakar tau. Caramel frosting adalah berasal daripada Perancis dan berbentuk panjang. Okay, dia diperbuat daripada dough chops. Yang paling penting korang, menu yang kita orang buat ni semua manis-manis macam korang. Okay. Pengalaman. Okay, selama pengalaman 7 bulan kita orang kat sini, kita orang banyak dapat belajar macam mana nak guna dapur. Mana yang manja-manja tak pandai main api tu kita orang pandai main api. Mana yang tak pandai motong-motong tu dah pandai potong. Sejak saya masuk kulinari baru saya tahu ada banyak pisau. Rupanya pisau, rupanya untuk potong daging ni pisau lain, untuk potong ni pisau lain. Baru saya tahu. Saya ingatkan dulu satu pisau je. Okay, itu sahaja daripada kami. Jangan lupa tengok video ni sampai habis.